Aku dah tak ada siapa-siapa dah. Haris, tinggalkan aku. Isteri aku, dia dah tahu semua dah. Dia benci aku ni. Aku benci diri aku sendiri. Cepatlah sikit. Panas ni. Apa? Sabarlah, saya nak turun lagi. Thank you. Kenapa awak nak marah lagi ni? Kan saya dah bawa makan. Awak marah dengan saya lagi ke? Taklah, awak asyik nak makan kat sini je. Tak tempat lain ke? Kau awak nak usah siapa sebenarnya? Lagi satu, awak dah lah balik lambat. Lepas tu kalau saya call, bukannya awak nak angkat pun. Awak buat apa sebenarnya? Tak, awak kenalah faham saya. Masalahnya, kan saya buat bisnes saya sendiri. So jadinya everything saya kena handle. Saya lah busy, kena angkat call klien lagi 24 hours. Awak janganlah marah, bukan saya nak ignore awak ke apa. Okay? Tak apa, nanti saya try lah improve myself better. Mana tahu kan. Ish, dah lah, tu je alasannya. Malas lah nak gaduh kat public. Makanan ni mana lambatnya? Awak dah boleh makan ke belum ni? Saya pergi bayar dulu Kejap. Berapa yang bayar tadi? 20. Nak pergi baki. Thank you. Pada nanti baik. Awak. Ya. Saya nak keluar kejap. Oh, nak pergi mana? Saya nak pergi Alustar. Lah, kenapa jauh sangat? Saya nak pergi Alustar sebab kat situ je ada barang yang saya nak beli. Okey. Nanti apa-apa saya call lah, awak angkat lah. Mestilah angkat. Okay, bye. Bye. You. Ya, kenapa you? Wifi baru keluar ni. You tak nak datang ke? Wifi awak tak ada kat rumah? Kalau macam tu, saya pergi sana lah. Cepatlah sikit, I rindu. Okey? I tunggu you kat sini tau. Okey, you. Sorry. Macam kenal je. Maksud siapa ni? Woi, kau lagi mana? Lepaslah! Apa? Apa lagi awak nak explain? Saya nampak tadi. Ha?
Tak, saya nak dengar apa lagi. Awak tak payahlah nak explain kat saya. Saya nampak dah awak dengan boyfriend awak tadi. Awak dengar lah. Astagfirullahalazim, subhanallah. Izwan. Oh, patutlah. Taklah, awak asyik nak makan kat sini je. Tak tempat lain ke? Kau nak usah siapa sebenarnya? Lagi satu, awak dah lah balik lambat. Lepas tu kalau saya call, bukannya awak nak angkat pun. Awak buat apa sebenarnya? So, selama ni kita kahwin sebab awak nak tutup yang awak je sosang je ke? Tak, awak dengar lah dulu. Dengar apa? Dengar apa? Awak nak saya dengar apa lagi? Nangis, nangis. Bila nak explain? Dah dah. Awak. Tak apalah, dia ada. Tak ada apa pun. Hello, Afrina? Hello Izwan. Ya? Saya dah hafalkan perceraian kita. Kenapa cepat sangat? Tak boleh ke kita bincang balik? Tak boleh. Papa awak dah tanya dah kenapa kita boleh jadi macam ni. Nanti awak explain elok-elok kat dia. Afrina, serius saya cakap, saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Tak, mana? Saya tak dengar dah. Saya dah letih lah Izwan. Saya cuma harap awak jumpa jalan sendiri nanti. Itu je saya cakap. Bye. Ada orang gila. Masya Allah. Tu kayak okey tak? Bismillahirrahmanirrahim. Petugas, kita punya jenazah ni ada waris ke? Maaf Tok Imam, kami dah cuba hubungi waris mangsa tapi tak ada siapa pun yang memberi maklumat last. Kami juga telah hubungi bekas isterinya tetapi tidak dijawab. Baik, kalau begitu petugas, kita sebagai umat Islam, marilah kita sama-sama bersihkan jenazah ni dekat masjid. Okey, baik. Boleh Tok Imam. Sedalam samudra tak aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku labuhkan hidupku, karena kau lah cinta terakhirku. Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ni
Allah Akbar. Saudara kita ini telah pergi meninggalkan kita buat selamanya. Maka kita sebagai manusia ataupun makhluk yang masih hidup, janganlah kita mencari dosa-dosa orang. Janganlah kita judge orang sana sini. Lebih baik kita fokus terhadap diri kita sendiri, perbaiki amalan kita. Lebih baik kita tengok terhadap diri kita sendiri, adakah amalan kita cukup untuk dibawa ke sana. Kita ini bukanlah penghukum. Maka marilah kita bersama-sama doa agar kita sentiasa dipelihara, agar kita sentiasa taat kepada perintahnya. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan kita yang hidup pula janganlah mengalami kesilapan yang sama. Sekian, terima kasih. تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Pula suka. Kau jangan nak. Anak, dul, set. Macam mana? Winter adalah maut, geng. Winter. Jangan ambil apa-apa record Ha? Oh, jangan eh. Disclaimer sumpah. Ya semua satu keluarga awak tahu ya awak ni. Ya. Ya awak ni. Suka. Suka. Baiklah. Mama ya. Jalan. Wah. Okey. Ini dia sakit. Weh, dan keluar sana. It's a wrap. Aku rasa nak main basikal lah hari ni kawan. Aku sibuk sikit lah ni, tak boleh pergi gym.